Okay geng, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So pagi-pagi, selamat pagi-pagi. So hari ni berapa bulan 11 hari bulan, hari Ahad bersamaan bulan 1 tahun 2026. So pagi ni aku berada di Taman Rekreasi Bandar Baru lah. Okay, basuh tangan Lom? Ya. Dah adik, basuh tangan adik bang, siap tangan adik. Jangan. Ni bawa anak aku. Sana ke tempat teduh no, jauh sikit basah sebab adik. Dah, dari situ, dari situ. Basuh mulut ya. So ni hutan rekreasi dia. Macam korang tengok. So aku duduk kat kerusi ni. Betul lah aku tengok telefon. Cuaca alhamdulillah cerah geng. So situ ada taman-taman untuk budak-budak main. Dah. Air tu jangan membuang. Apa benda tu? Bola tu buat atas sana. Main kat atas sana ya. Selipar tanggal, putus selipar. Kita main lagi. So aku duduk hutan rekreasi ni. Sebab tadi aku pergi beli barang sekejap. So settle. Aku rehat sini lah. So nanti apa-apa kita sambung lagi. So aku hari ni memang ada apa aktiviti balik kerja tu atas sini lah. Kebetulan anak aku yang tu gunting rambut tadi. Memang gunting rambut dua-dua. So pergi nak sekolah. So selesai dah. Okay, apa-apa nanti kita sambung. Okay, mantap. Okay geng, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So jomlah kita berjalan-jalan. Aku nak berjalan pusing-pusing kawasan ni. Tadi aku duduk kat sini. So kita jalan, jom. Ada bola. Ya. Kita jumpa bola kan. Okey. Ada mutan ke? Ada ayam mutan ke? Ada yang mutan. Pak yang mutan tu daripada atas dia, yang mutan tu terbang. Aku ingatkan burung apa kat situ yang mutan. So jom lah. Kita pusing-pusing taman ni. Kebetulan sebelum hujan turun kita jalan. Aku nak jalan seorang ni, tapi anak-anak aku nak ikut. Aku suruh tunggu kat situ tapi tak nak. Ni pokok-pokok je lah. Ni pokok-pokok hutan ni. Kita motor jom. Kita apa satu? Itu besar. Nyamuk, tengok nyamuk jangan. So kita berada di kawasan-kawasan lokasi. Kita pusing sebab banyak pokok-pokok hutan di sini. Ni pokok-pokok hutan ni pokok terap ni. Pokok terap ni. Itu sebelah tu IPD Bandar Baru lah, yang paling besar kat sini. Okey. Dia hutannya bersih tengah. So berhampiran dengan IPD. Jadi kawasan-kawasan hutan simpan. Oh besar-besar pokok je. Ni kayu balak ni bang. Ni. Besar. Bawa. Ni kau bawa peluk boleh tak? Besar. Banyak peluk kan? Cuba abang tengok. Kalau terbang kan dia jatuh kat mana? Kan? Ni sekitar kawasan-kawasan ni lah. Ni saya ada track. Ni track untuk kita jogging setiap pagi atau petang lah. Sawit. Mana? Jom. Terus berjalan. Lagi lokasi-lokasi. Okey. Okey geng, kita teruskan lagi aktiviti kita. Kita sambung lagi. Tu burung. Tu kan burung, tu rama-rama lah. Hutan rekreasi ni berhampiran jalan raya, jalan besar. Tak payah, saya pegang. Pegang goyang-goyang kan. Ambil. Kotor-kotor dah, jom. Ayalah nanti goyang-goyang, ayah cakap ni kan. Adik tak cakap, tak boleh. Adik tak cakap. Mana boleh cakap? Siapa Aiman ke mana? Taman. Ayah kita naik bukit. Jom. Lori lawa lori Adik nak pegang? Tak boleh adik cakap lah. Kenapa adik tak cakap? Pegang adik cakap. Cakap lah, cakap. Dulu depannya, goyang-goyang. Cakap. Jangan pegang. Cakap jangan. Ada yang sengit. Gambar tu jangan sengit lurus macam ni. Dah jalan. Cepat. Ayah je. Cakap lah. Tak nak. Tahu pun. Aduh. Nyamuk. Okay kan. Nak aku bila pegang kamera macam tu dah jadi. Habis memang tak balik kerja. Nyamuk lah. Sarang tupai tau. Tunggu. Sebentar. Sarang tupai kan. Okey, jom. Kita naik bukit ni tak larat ni. Kita nak berjalan lebat ni. Boleh ke naik bukit? Kita akan mendaki sebuah bukit. Dia punya tanjakan tu begitu tinggi sekali. Nasib baik ni dah buat pakai simen. Kalau tak mungkin
sukar sikit macam tanah-tanah sini nak daki kan. Memang kita murah tenaga lah. Tapi disebabkan ada simen-simen ni senang lah sikit. Kalau tanah macam ni, ni kita punya pemancing tegar pro kan. So pergi nak sekolah dah. Ayo. Kereta basah tak hujan tengok. Lubang yang usik tak mau. Lubang-lubang macam ni jangan usik, takut kadang ada ular ke haiwan-haiwan berbisa dalam tu. Bahaya. Kita tak tahu apa dalam tu ada. Jom. Terus sampai jalan ni. Banyak lubang-lubang ni, takut ni sarang burung ni. Ada burung. Burung biru tu. Aku semput aku. Maaf lah kalau semput-semput. Aku naik bukit tu semput sikit. Okey. Mana? Burung biru. Ni sarang burung apa atas ni? Tahu. Telut. Ni atas pokok je balik sarang. Jom. Apa atas tu? Ni atas. Ada air. Ya. Apalah kalau hujan kita lari bawah. Ni atas pula cepat, atas puncak. Mari. Ya, apa tu tarik musang? Tarik musang berkacang-kacang. Awas. Mana sarang ni? Di bawah. Tanjakan lagi. Naik tanjakan lagi. Begitu tinggi kita naik. Tu dia. Nampak. Ke bawah tu ada parking lagi. Ada jalan raya kan. Jalan raya. Tu ke Bahau. Yang sini ke Pahang. Okey. Naik ke tanjakannya. Semput aku naik bukit. Cepat. Hari ni kita vlog di atas Bukit Bukau ataupun di kawasan camping-camping. Ada sambung helang geng. Atas geng. Kita begitu tinggi sekali geng. Ya. Entahlah kat mana dia. Nampak kat mana dia? Apa benda? Ya, kita sampai atas puncak dah. Ya. Kita berjaya sampai atas puncak. Ya, inilah pemandangannya. Kita bawah, motor aku kat bawah sana tu. Tadi kita kat bawah, dia jalan pusing terus ke sini ya. Okey. Ya, dia betul. Nanti apa-apa kita sambung lagi ya. Okay. Kita menurun pula. Ke atas ada sarang burung geng. Lihat geng. Atas ada sarang burung. Burung elang kot. Sana satu lagi. Ada sarang burung elang ya geng. Okay, jom. Tu bawah kita memang jalan je geng. Turun bawah. So ni trek untuk kita jogging lah. So tempat ni memang luas. Aku rasa dalam 10 km persegi kan. Besar ladang kebun aku saja. Lebih rasa besar ni. Lebih besar. So po sini kebanyakannya pokok-pokok macam ni lah. Pokok-pokok apa kata? Pinus. Pohon-pohon pinus. Kat sini kebanyakannya pohon-pohon pinus lah. Paling banyak lah majoriti sini. So dulu ni memang hutan simpan dekat sini. Berapa tahun ada dah. Zaman aku pindah sini pun memang dah ada. Zaman aku masih bujang kecil-kecil pun kat sini lah. So sekarang ni aku dah berumur pun masih ada lagi. Tapi dah banyak perubahan lah. Kalau dulu dekat bawah ni ada padang bola kan. Dulu padang bola. Bola sepaknya padang. So dulu tak ada jalan masuk. Kenderaan kita parking kat ujung sana, kita jalan kaki masuk sini geng. Aku masih ingat lagi tempat ni. Dulu ada padang bola sini. Masa era 80-an, 70-an dulu. Macam tu lah. Okay. Okay lah. Aku nak pergi ke bawah ni. Ikut laluan ni. Okay. So dulu atas ni pun ada kursi-kursi banyak. Sekarang dah tak ada lah, kurang lah kan. Ni atas ada sambung elang ni. Tahulah ini dia punya apa ni banyak. Kawasan burung elang lah. So korang layanlah video aku ni. Okay. Vlog aku semua hari ni sekadar vlog cuti-cuti hujung. Dah kita sampai penghujung perjalanan cuti.
Nanti sudah habis cuti kita boleh sekolah, bekerja kan. Ya. Sebelah ni. Cuba adik peluk pokok tu, berapa besar boleh peluk. Peluk pokok mana adik boleh peluk. Tengok. Tangan sampai tak peluk. Mana pokok boleh tangan sampai peluk. Kalah tak boleh. Kita tak boleh. Pokok tu besar sangat tu abang. Kita cari pokok yang boleh dipeluk. Tangan sampai tak? Okey sampai. Minum betul-betul bang. Habisan cepat buang tangan sampah. Okey dah sampai dah. Ini buat apa ya? Ni. Mana? Tu buah pokok ni. Pokok tu. Mana tak tahu. Ya pokok tu. Ini buat apa ya nama dia? Pokok ni dulu boleh buat batang mancis ni. Mancis. Iyalah tu lah pokok Dia dulu buat batang mancis. Dulu orang buat mancis sapi, pancing sapi pakai pokok ni lah ni. Dia main buat. Jom kita buat adik. Jom lari sana. Ni buah yang tadi. Ni tak tahulah buah hutan ni boleh makan tak, beracun ke apa. Atas ada apa tu? Atas pucuk dia. Ada apa? Macam patah-patah atas Banyak buah tu mana? Apa dah bulat? Pergi lah ni esok. Pergi. Tu apa tu? Pokok rambutan ke? Ni semua rambutan ni. Pokok tu juga. No, okey kan? Apa kita sambung. Ni memang ada permainan macam ni. Korang tengok tu. Okey, ni. Ada permainan macam ni lah. Ada buai macam tu. Okey geng, sudah selesai dah gembara kita. Pusing kawasan taman. Tadi aku daripada atas sana. Aku daripada atas bukit tu pusing je. Sekarang aku turun bawah balik lah. Hari pun dah pukul 12 suku. Mungkin kejap lagi balik lah. So kita bawa nak jalan kejap. Nanti pukul 1 atau pukul 12 kita pulang lah. Okay, so aku rasa sampai sini saja video aku untuk hari ini. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi dengan konten akan datang. Okay.